Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Atas pentas bukan main lagi. Video hari ni mesti ceplos-ceplos, kecam beramai-ramai. Tapi tak apa, nak kecam-kecam lah. Apa yang penting, agi hidup, agi ngelaban. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Kita mulakan dengan tengok video ni kejap. Nurul Izzah di atas pentas dan selepas turun pentas. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sekecitanya merasmikan Kongres Wanita dan Angkatan Muda Keadilan 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agi hidup, agi ngelaban, reformasi. Comment on your resignation, please. Bantu. YB, can you provide us your comments on your resignation? Korang semua tahu tak apa maksud agi hidup, agi ngelaban? Agi hidup, agi ngelaban adalah ungkapan dalam bahasa Iban yang bermaksud selagi hidup, selagi itu melawan atau berjuang. Dalam tentera darat, Korps Ranger Diraja gunakan ungkapan ni sebagai cogan kata atau moto rasmi regimen. Dalam semangat Regimen Ranger Diraja, agi hidup, agi ngelaban membawa maksud selagi ada hayat, selagi itu bersedia untuk berjuang dan berkorban. Biasanya Regimen Ranger Diraja akan gunakan cogan kata atau moto ni untuk menaikkan semangat anggota. Pemimpin akan laungkan agi hidup dan kemudian disambut oleh anggota dengan laungan agi gelaban. Saya tak kata salah kalau ada orang politik nak gunakan ungkapan agi hidup, agi ngelaban untuk menaikkan semangat ahli parti mereka. Tapi tolonglah faham dan hayati semangat ungkapan tersebut. Walaupun saya seorang pegawai dalam Regimen Askar Melayu Diraja, tapi saya percaya ramai kawan-kawan saya dalam Regimen Ranger Diraja akan tersinggung bila tengok video tadi. Mesti korang tanya, kenapa nak tersinggung pula? Iyalah, atas pentas bukan main lagi laungkan agi hidup, agi ngelaban, nak tunjuk keberanian. Tapi turun pentas mengelak dengan wartawan. Apa? Berani atas pentas je ke? Atau termasuk berdepan soalan wartawan? Saya bukan nak tuduh Nurul Izzah takut kepada wartawan. Mungkin ada sebab beliau tidak mahu memberi komen ketika itu. Tetapi sebagai orang politik, apabila kita melaungkan agi hidup, agi ngelaban, rakyat tentunya akan bertanya, kamu nak ngelaban dengan siapa? Dengan lawan politik sahaja atau dengan soalan-soalan yang tidak selesa untuk kamu? Tadi video Puteri Reformasi. Sekarang korang tengok video ni pula. Tandanya sudah terlalu jelas. Kapal kita hampir karam. Airnya sudah mula masuk. Kita lihat amaran di Johor, kemudian di Negeri Sembilan. Kalau selepas semua ini kita masih mengatakan semuanya baik-baik saja, kita bukan sedang menjaga parti kita. Sekarang korang percaya tak ceplos-ceplos tak ada SPM? Memang cannot brain. Bila ucapan macam tu disambut dengan sorakan. Saya rasa lepas ni PKR kena lantik floor manager untuk bagi cue pada perwakilan bila masa sesuai untuk bersorak. Ada lagi satu video nak minta korang tengok. Ini video last untuk hari ni. Dari Ketua AMK PKR. Dalam PT sebelum ni dia mendakwa bahawa 25% daripada sama yang dengan mereka tu adalah dari kalangan bukan PKR. Adakah berlaku peralihan tersebut dalam parti
setakat ini? Di mana yang didakwa oleh Rafizi? Ya, saya tidak nafikan memang ada permohonan yang dibuat oleh anggota parti sebelum daripada ini untuk keluar. Parti ada yang memberikan alasan mereka sudah hilang kepercayaan kepada parti dan memilih untuk bersama dengan parti yang ditubuhkan oleh saudara Rafizi. Saya tak tahulah berapa persen, tetapi mengikut laporan dan angka kita, jumlah itu tidak signifikan. Tidak menjejaskan parti lah untuk Sama sekali tidak menjejaskan perjalanan organisasi Parti Keadilan Rakyat, dan hari ini kita boleh lihat bahawa parti ini terus mengukuh, dan kehadiran para perwakilan dengan jumlah yang sangat tinggi itu menunjukkan ataupun melambangkan komitmen serta tekad mereka untuk terus bersama dengan keadilan. Saya nak bagi tahu pada PKR atau Pakatan Harapan, termasuk Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, jangan risau dengan parti bersama. Saya dah bagi tahu sebelum ni bahawa kewujudan parti bersama bukan nak ganti parti-parti dinosaur yang lain. Parti bersama mahu menjadi pilihan yang lahir daripada keperluan politik generasi akan datang. Sebab akan sampai masa nanti, rakyat memerlukan politik yang baru dan lebih segar. Masa tu, parti bersama dah bersedia. Sebab tu hari-hari saya buat video ajak korang semua bantu saya persiapkan parti bersama. Jom scan QR code yang saya tunjuk ni. Kita tak perlu tunggu rakyat kecewa dengan parti-parti dinosaur. Kita bersiap sedia dari sekarang. Akhir sekali, saya nak bagi sikit nasihat kepada orang politik. Kepada semua penyokong mana-mana parti politik, jangan hanya menilai pemimpin berdasarkan slogan dan tepukan. Nilailah keberanian melalui tindakan, konsistensi melalui rekod, kepimpinan dan kesediaan untuk dipersoalkan. Rakyat bukan sekadar mahu pemimpin yang pandai bercakap tentang perjuangan. Rakyat mahu pemimpin yang sanggup berdepan, menjawab dan bertanggungjawab. Agi hidup, agi ngelaban, bukan sekadar di atas pentas. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.